Sebagai segala majlis yang berhormat Dr. Nik Maziat Muhammad Exco Pengurusi Pertanian dan Industri Asas Tani, Pengurusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani, semua sekali yang ahli hukum dan murni, beserta yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merayakan kesyukuran yang banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kurnianya juga banyak yang tidak kira kita, dan kitanya besar sekalinya kita masih hidup dalam Islam. MBK juga kita khususnya, dan kita semualah. Lagu manalah kita kalau kita tidak jadi Islam. Tak tahu Allah, anak tak tahu lagu mana, kita tak tahu lagu mana, mabuk nak malam apa kali. Dah, tak tentu hidup. Muncul semati. Kita pun berasa sedap. Kita ni duduk dalam Islam, kita berasa sedap. Dah, ada peraturan hidup. Pagi bangun semayang, petang bawa kerja, berhenti, rehat. Ada tara dalam hidup. Tidak kata pucuk. Kita tengok mikir rasa serabut mikir kalau tak ada agama. Tak tutup kalu. Oleh hari ini tidur lagi, tak tahu apa kita. Tak, tapi tidak. Bila ada agama tu, agama atur kita. Nampak Tuhan ni kasih kepada kita. Dia atur siapa-siapa. Dia atur. Abang rasa kata ada agama pokok kita ni bawa musuh. Berasa. Tak berapa nak mandi. Pakaian kotor. Alhamdulillah, ini adanya agama. Dan pula kita dihimpunkan untuk cari mati cara agama. Ada perkara halal-halal, ada perkara benda boleh jual, benda tak boleh jual. Benda-benda tu tak ada perintah pada kita. Kita nak menipu orang, kita nak pakai nak kat orang dan sebagainya. Ini dua disiplin yang besar dalam, khususnya dalam kita buat kerja hari makan. Dan insyaAllah itu juga yang menjamin kejayaan kita. Itu juga menjamin kejayaan kita. Sebab tu kita tengok amal rasa tak ada sebab dah bapa kita tidak berjaya. Yang tiga pulanya, kita yang dihimpunkan dengan agama dalam agama. Dan kita tengok agama kita ni, dia panggil rukun kepada hidup Islam ni. Dua benda yang berteraskan duit. Rukun itu hidup jadi orang Islam ni. Dua benda yang memang berteraskan duit. Nak jadi Islam ni ada 5 rukun. Rukun mula-mulanya mengucap dah. Mak ni tak ada fikir tak apa, boleh mengucap. Yang kedua dia semayang. Semayang ni kalau tak ada fikir tak apa boleh semayang, tapi boleh lagi ada kaedah-kaedah dia. Misalnya seketika tak ada kain, apa boleh lagi lah kata-kata pokok kayu tutup aurat. Boleh kira lagi. Tapi rukun Islam yang ketiga, iaitu mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat ni, kalau kita tak ada duit, sah tak boleh keluar zakat. Duit sini bukanlah mesti binti kenyang-kenyang. Ada lembu 100 ekor, binti lah tu. Dah. Kata tak ada binti, ada lembu 100 ekor, binti lah tu. Dah. Ada padi 1000 gatal, binti lah tu. Dah. Hanya untuk benda material, benda binti. Kita rekah kita hari ini binti. Lagu mana kita sebagai seorang Islam boleh tidak berasa gusi genyuk dengan kita tak ada fikir? Lagu mana? Hal ni kita kena fikir dengan serius untuk kita berasa serabut kata. Sebenarnya kalau kita tengok sini, dorongan agama terhadap cari makan ni pada pihak ni je. Takkanlah nak suruh jadi motivasi kepada kita, nak suruh mendorong kita untuk buat kerja kuat lagi. Takkanlah kita, InsyaAllah apa doakan semoga semua buat kita boleh keluar zakat. Dan takkanlah kita sebagai seorang Islam
Tak ada nak cukup rukun hak 5. Ikhtiar kita. Tapi Tuhan buat orang miskin, orang kaya. Tapi ikhtiar kita kena hadap satu benda dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Kita kena azam, bangun pagi, tidur malam, doa. Aku nak waktu berzakat, ya Allah. Sebab zakat ini rukun kepada agama. Biar semua buat kita boleh waktu berzakat dan menjadi agenda kepada hidup kita keluar zakat. Serupalah dengan syahadah, kita mengucap sama dan kita kena sebut sama la ilaha illallah. Nak ali. Baru email kita, syahadah kita dengan sebut la ilaha illallah. Mengatik, belah jalan, lewat hijau, belah macam-macam sambil. Kita kena mengatik, kita kena sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini kehidupan kita. Ini kehidupan kita. Nah, gitulah juga kita kena semaya. Dengan menjadikan agenda semaya ni cara hidup kita. Kita nak buat, nak nego, nak buat kek, nak nana, nak berubah. Kita tak perlu dengan Tuhan. Penipala. Kerja nombor 1 kita buat semaya saja. Lepas tu baru jumpa doktor ni minta ubat. Semaya saja. Minta dengan Tuhan. Kenal kita nak. Minta semua. Demam nak sia-sia semaya saja. Nak turun pergi jalan semaya saja. Nak nego semaya saja. Semaya. Ini rukun. Rukun hak fardu tu satu. Dan ini kaedah. Cara hidup Islam. Kita nak ambilnya kaedah cara hidup Islam. Semaya. Semaya ni dia jadi budaya. Mana pakaian. Mana kita. Tidak boleh semaya. Tidak kata semaya ni satu benda boleh. Lagu mana kita nak berjaya? Semaya ni biar jadi orang panggil, biar jadi nasi makan air minum kita. Semaya. Semaya hajat, semaya tahajud, semaya duha, semaya fardu, semaya sunnah, semaya. Ada pula semaya. Minta doa. Kerja biar berjaya. Itu semaya. Dan yang ketiga saya nak fokus. Dan kita nak tengok. Sebab itulah kita letak kerja ni. Hidup, gerak berdikari mak kita nak ni, kita yang menerajui segala kejayaan. Itu hak besar. Kita nak ada semangat tu. Biar kita berasa pusing dan tak boleh relax, tak boleh rehat. Sepatutnya tak boleh rehat. Ada cara ambil, biar banyak. Biar piting ni kalau boleh sebut secara lisan, secara sebutan kata, biar buat kita ni ada piting juta seorang. Tak usah pusing lah. Siapa dia kata tak ada pitih ni tak comel. Cari cara halal, comel. Kita tak siap makan, kita mesti tukar belakang. Tak ada masalah. Pahala akan boleh. Bill Gates baru ni dengan saya dia 32 bilion Amerika buis tukar. Ambo dengar hak tu kan. Allahu Akbar. Mana duduk buat kita orang Islam? Jadi peringkat 3 kita nak bincang, amal nak sebut untuk mukadimah hari ini, kita kena puji atas kita. Tuhan beri kita tenaga, fikiran, kemudahan yang banyak dalam bumi kita. Semua Tuhan beri. Bapa kita tak boleh kacik gigi, cekal apa nama ni, kepal tangan. Lagu mana pun nak beri zakat. Lagu mana apa? Azam kita. Aku nak beri zakat. Kena duduk, kena baca, nak beri zakat. Kena cari pitih, biasa apa boleh beri zakat. Kena menegak, biasa apa boleh beri zakat. Macam mana kita dengan kemudahan Allah beri selaku ni, tak boleh waktu beri zakat. Kita kena berasa hina kita. Memang kita hina dah dengan Tuhan. Tapi malu yang teramat sangat. Kita rasa kecilnya kita. Tuhan beri 5 kali. Rukun Islam ni 5 kali Tuhan beri. 5 ni pun tak 10. Dengan kita tidak mengatakan apa nama ni telah berkau tidak. Amal ini cabaran. Nak sahut cabaran Allah buat. Bapa buat kita. Kita kena tanya kita lah. Kita kena tanya orang jual. Kita sebagai peniaga. Kita sebagai orang yang merubah, nak ubah suasana lain.
Bapa kita boleh duduk atas orang yang boleh beri zakat. Mula-mula kita kata kita beri zakat 100 bulan, 100 tahun. Tahun depan kita nak beri zakat 1000 setahun. Tahun depan selagi kita nak beri zakat 2000 setahun. Ini hambatan. Ini benda yang tak boleh tidur sebenarnya. Tak ada nak tidur. Hidup kita 40 tahun, 50 tahun. Abang dekat dengan 50 tahun. Tengok-tengok baru zakat berkali timur, baru 100 riyal. Tidak berhina nak jumpa Tuhan, nak mati esok hari. Amal nak mati esok hari dah. Kumpul duit hak beri zakat baru 100 riyal. Hak kita makan kat kita 100,000 ke. Kereta saja mau beli 100,000. Kereta 100,000. Rumah 200,000. Zakat 100 riyal. Tidak rasa hina ke kita. Gapo lagi dah kata munna. Apa bi ayyi ala'i rabbika ma tukadziban. Gapo lagi munna nafikan benda aku bui semua kat dunia. Gapo dia lah. Gapo dia lah. Ini benda pada kita cukup serius dan menjadi cabaran kepada kita, khususnya kepada kita terlibat dalam bidang niaga. Pastikan apabila kita masuk dalam bidang perniagaan ini, azam kita berazam sungguh untuk keluar zakat dengan banyak. Bukan dengan bawa cukup akidah, dengan banyak. Sebab kita Muslim yang baik. Malu nak jumpa Tuhan, nak mati esok kaya, malu. Nak tutup mana muka kita. Orang lain bawa pa kita jumpa Tuhan. 5 pa ni asal. 5 pa ni asal. Jumpa Tuhan, pa pertama syahadat. Pa yang kedua semaya. Pa yang ketiga zakat. Pa yang keempat kita nak mari puasa ni. Puasa ni di antara ciri dia tahan apa minum tu suka cerita. Sifat orang puasa, Nabi bulan puasa digambarkan supaya turun ke sungai tangan dia beri sedekah orang. Supaya turun ke sungai tangan dia beri sedekah orang. Mana kita duduk sini? Kita nak letak kita mana sini? Kita flashback hidup kita 30 tahun dah masa tua kita. Masa muda tak apa lagi. Masa tua 30 tahun dah kita tua. Sampai atau tak sampai setiap Ramadan kita beri kat orang 1,000 riyal sebulan. Berapa 1,000 sebulan? Kalau 1,000 sebulan 30 tahun kita 30,000 dah kita beri rumah dalam bulan Ramadan kau orang. Amal sebut untuk amal juga. Amal sebut untuk amal juga. Hina nama. Expo kerajaan negeri. Mereka pula negeri Islam. Boleh rumah 200 riyal bulan Ramadan. Nah. Lagu mana kalau kita tak ada duit nak buat kerja? Lagu mana kita nak buat kerja ni? Kalau kita tak ada duit. Lagu mana kita nak dapat duit kalau kita buat kerja tidak sungguh? Buat kerja tidak sungguh. Buat kerja leweh-leweh. Kita berasa sudah cukup kuat kita dengan Islam. Hanya kita pergi semayang mengarik jemaah, Isya jemaah, subuh jemaah. Kita tidak nafi hak tu. Sebab keutamaan ada. Yang kedua tak ada semayang. Tapi bab zakat, bab derma dalam bulan puasa, kita nak suruh siapa? Kadang-kadang di Kelantan ni saya sebut di Kelantan ni. Memang kita malu sungguh. Banyak Cina. Mana lagi tu guru? Kita berasa nak sanggup, berasa pening. Nak sanggup. Cina mari tawar ke kita. Mana lagi ada masjid ulama nak buat? Koci mulut kita nak wayak malu. Malu.
Bapa tidak berlaku pada puak kita. Hak ni kita nak bincang. Hak ni kita nak bincang. Hak ni kita nak bincang dengan serius. Tidak pernah main-main. Kemuncak pada hidup kita, pada setengah orang kemuncak sebenarnya tidak. Dia serupa je. Baru rukuk Islam dia serupa je. Kita kena tanya kita. Apa langkah pada orang muda, kita kena tanya kita. Apa langkah yang telah kita ambil bagi membolehkan sekali dalam hidup ni kita ziarah Baitullah. Lekeh kita bahasa kita dengan Tuhan. Sepanjang hidup kita tak boleh nak simpan 10,000 riyal. Learn 10,000 riyal. Sepanjang hidup. Saya nak letak ini sebagai satu cabaran kepada kita. Cabaran kepada orang Islam. Kepada pengusaha Muslim. Sepanjang hidup. Tuhan kata, mu carilah sepanjang hidup ni. Sekali je aku nak minta mu pergi ziarah Baitullah. Tapi kita tidak buat perancangan yang baik. Bukan masalah tak ada duit. Ada Allah mentakdirkan orang yang tak ada duit. Hal tu kita tak apa. Sekarang ni kita telah terlibat dalam bidang perniagaan. Peluang ada di mana sahaja. Nak berniaga ke apa dia? Kita ada, kita bersaing dengan orang. Kita tahu. Malahan kita telah terpilih pula untuk jadi peniaga. Hak miskin, hak sesak, hak kurang akal ke apa tu tak apa. Hak tu tak apa. Tuhan Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ni orang hak cukup sempurna. Peluang muida. Bapa. Bapa tak boleh jadi seorang yang serius. Sebab apa? Bersungguh. Hari ni setakat hari ni Johan mau bukan nak puji, tapi tokai kek pisang amat habis. Amakan hadiahkan kepada beliau geran. Bicara dengan Cik Amin ni tambahan. Orang lain amakan timbal juga. Tapi untuk kek pisang amat nak sebut hari ni amakan tambah 3,000 ya. Kita nampak dia buat kerja. Kita nampak dia buat kerja. Kita suka. Kita suka. Bersungguh. Mari sebelum pada orang lain mari. Amat mari petang. Pagi ni mulai. Tak ada pagi. Tudurlah. Kita buka, kita tanya orang siapa. Dia kata, ni kek bisa. Amat tak tanya, amat kenal. Amat nak orang bersungguh. Kita suka. Kita nak dorong. Dah, kerajaan nak dorong sebab nak buat contoh. Orang lain yang makan bicara lagi dalam ni berapa nak beri. Tapi orang ni apa putus dah saat ni, kita nak beri 3,000 tambahan. Nah, dalam bentuk program, bukan itu, nah dalam bentuk untuk memajukan perniagaan. Kita pula kita panggil, nak mari barang pun tak. Tak apa-apa. Itu tak apa, itu kita bicara semula. Amal nak kait saat ni kesungguhan. Ya Pak Haji Syukri, silakan datang. Kita AJK hari ni. Kita nak tengok kesungguhan sekali. Kita mari nilai. Kita nilai semula. Kita nilai semula sebagai seorang Muslim. Kita ni pula Muslim hak berjuru. Muslim pula Muslim hak berjuru nak pula. Aib kita berasa. Kita berasa nak pergi jumpa Tuhan. Nak pergi jumpa Tuhan. Berasa nak tutup muka. Nak ayak ke mana ke Tuhan? Tak ada Tuhan piti hamba nak cari 10,000. Kalau salah Tuhan tanya apa tak ada. Akui kemudah ilmu. Akui kemu mudamu. Akui kemu harta sikimu. Mu buat apa dia? Tenaga kita tengah kuat. Mu buat apa dia? Orang nak makan. Semua ni orang nak makan. Semua orang nak pakai. Semua orang nak tempat tinggal. Bapa kita tak boleh ikhtiar cari di ruang-ruang itu. Ini di antara cabaran kepada kita untuk diri kita, untuk memajukan masyarakat kita. Apabila kita balik, kita pergi sikit lagi. Ha berbakti kita, ha derma kita.
Amo rasa kita sepatutnya tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur, sepatut mikir nak bangun selalu. Jiran sebelah rumah kita ramai yang miskin. Jiran sebelah rumah kita ramai yang miskin. Kita selesa kalau nak duduk dalam keadaan lagu ni, dengan keadaan tak boleh tak sewa kerja kuat lagi. Siapa dia nak tolong jiran kita? Kalau tidak kita. Terap gaul dengan dia, mikir dengan dia, ajak dia buat kerja dengan kita, faham ke dia. Ini tanggungjawab kita. Ini tanggungjawab kita. Keresahan ini hak kita nak suruh sama-sama fikir. Keresahan ini. Kita nak selesai masalah kita nak selesai keluarga kita, dan kita nak cuba selesaikan, memberi penyelesaian alternatif kepada masyarakat setempat. Hak ni benda-benda yang kita ambil melalui gerak berdikari. Gerak berdikari kita ni bukan untuk kita seorang. Bukan untuk kita seorang, bukan. Kita nak lebarkan pemikiran kita, semua orang terlibat dengan kita. Dan kita kena berasa resah. Kita kena berasa resah. Ada lagi orang sebelah rumah kita tak boleh makan nasi tengah hari. Kita kena berasa resah. Kita kena berasa resah. Ada lagi anak jiran kita yang tidak mampu hantar anak dia ke sekolah. Kita kena berasa pusing. Kita kena berasa tanggungjawab kita. Kita bertanggungjawab. Allah beri rezeki melalui kita. Nak salurkan kepada ramai. Allah beri fikiran kepada kita. Nak tolong mikir untuk orang ramai. Kita kena buat. Kita kena buat. Dan kita kena rancang. Kita kena mikir, akan ambil orang ni kerja seorang, boleh selamat 3 orang anak dia. Ambil pula anak dia kerja seorang, dan insyaAllah dia akan kahwin, dia selamat 1 keluarga. Sebab tu peniaga yang jujur molek ni, kelas dia tinggi. Kelas dia tinggi. Dia kita boleh selamatkan ramai orang. Dia berapa ramai orang tak semaya hari Jumaat di Kuala Lumpur, sebab token dia kata kena masuk pukul 2, rehat pukul 12.45. Di semaya Jumaat kena tubik masuk pukul 2 suku, contohnya. Gagal kan? Kila-kila di Kuala Lumpur mula lah ni, insya-Allah tak ada dah lah. Hasil daripada itu, amat nak garas beberapa benda yang kita rasa kita kena buat. Menjadi tanggungjawab kepada kita yang telah berniaga ini untuk membuat ataupun membudayakan KJM Niaga ni kepada anak kita dan kepada masyarakat kita. Kena membudayakan. Kita orang niaga ni jangan kecek benda huduh saja depan orang, benda suka kena royak juga. Rugi, kita kata rugi, niaga rugi. Padahal kita duduk rugi-rugi beli wak rumah. Contoh, siapa dia ni hak buat batik, niaga batik. Allah beratlah batik. Teruk tu sambung sejoker bangla. Tak boleh niaga dah batik gini. Tengok tu, tak naik 2 tingkat. Amun supaya kita nak minta tolong, kita untuk masyarakat kita gambar ke berita gembira. Nego lah mak. Aku mula modal 500 riyal je ni. Ni tengoklah aku boleh dah beli kereta Proton aku ni, aku bayar kes ni. Beli second hand, tapi bayar kes 30,000 contohnya. Dia berasa terdorong. Ni kita punya rakyat ke apa dia? Aku mula apa dah. Dan amo berani kata jarang orang menega ni mampu modal. Bertanya Bukhari. Amo berani kata. Bertanya Bukhari. Amo sebelum daripada jadi tok wakil, amo menega. Rakyat cerita pengalaman peribadi. Amo menega. Amo rekod rugi amo ada 400,000.
Amal rekod rugi yang ada 400,000. Amal rekod. Tapi yang mana rakyat hak boleh mesti lebih daripada 400,000. Kalau tidak mesti amal kat hotel Taipei West. Kita boleh bayar hak rugi 400,000 tu. Kita boleh bayar. Maknanya hotel kita lebih pada tu. Kita tak bayar kau yang hak hotel tu. Royak yang apa? Buat tu. Hak buat kayu mula tu rugi 200,000 tu. Pocik tu tipu hamba. Bukan tipu, perhabis biti. 100,000. Tu mesej tu kita beli tu 100,000 tu. Hak tu kita royak kau ya. Hak masa kita utuh. Hak ambil piti utuh ni buat beli tanah. Ambil piti utuh ni buat beli mgoni. Tak royak kau ya. Yang menyebabkan masyarakat kita jadi takut dengan mereka. Siapa dia salah? Buat kita juga. Malam hamba sebut dalam ucapan ringkas hamba sini, hamba sebut Ang Kim Lee, Cina di Tanah Merah. Jumpa dengan seorang orang, hamba ada dekat. Dia kata, Haji, kalau nak senang makan gaji lagi. Cukup boleh tidur, pelik tidur, cukup boleh tidur, pelik tidur, boleh 3,000 riyal, betul boleh tidur 3,000 riyal. Tapi pengalaman hamba, mungkin hamba makan gaji juga kan. Jadi 3,000 riyal tu mak kita tak ada nak beli. Usah kat orang lain. Mak kita tak ada nak beli. Tak ada. Mari asura kita cabut loan rumah, nak bayar tuition anak 3,000 riyal tu. Jual channel pula tu. 3,000 riyal. Bukan kata kita nak cik dia buat. Bukan. Kita nak suruh tengok benda. Tak. Cina tu kata, tapi dia kata kalau nak senang, nak kaya, dia kata. Kalau nak kaya, nego lah. Cuba bayangkan kalau kita seorang Islam ada bil 50 putih, 50 orang driver, caput isteri dia, sore-sore yang ambil dulu. 100 kerja bersama dengan kita. Anak 5 orang. 5 kali 50, 250. Dah, capur dengan hak tadi 2 tadi 100, 350. Boleh menupai makan dengan kita. Orang beli baju nak buat semaya daripada pitih lalu ikut kita. Orang pergi Mekah daripada pitih lalu ikut kita. Sebab Dhamma kata menjadi tanggungjawab kita untuk membudayakan dengan budaya positif negon kepada masyarakat, kepada anak-anak. Kita kena tepuk bahu anak, mun negawe. Ngaji biar tinggi, mun negawe. Mak boleh buat rumah ni, kes nega jual karipak ni. Ni tak boleh negawe, mak letih dah jual karipak. Makan gaji lah weh. Bukan kata hina makan gaji tak. Tapi kena ingat Nabi sebut 9 daripada 10 rezeki daripada nego. Kita kena ingat situ. Kena ingat ni hak Nabi sebut. Membudayakan. Amo nak minta hari ni untuk membudayakan positif. Yang kedua amo nak minta kepada kita dalam perbincangan ringkas kita ni, tolonglah orang, bimbinglah orang dengan nego yang ada pada kita. Jangan kita tengok hak nego pada orang lain. Kalau kita nego air tebu, kita bimbing orang supaya dia boleh nego air tebu serupa kita. Kalau kita buat kek, kita bimbing orang untuk buat kek serupa dengan kita. Sebab hak ni hak kita reti. Kita tak boleh ajar ilmu hak kita tak reti. Kita tak boleh ajar ilmu hak kita tak reti, tak boleh. Amba nak ajar rukus maya, amba tak boleh dah. Amba tak reti, amba tak mengaji. Kalau nego insya-Allah boleh. Amba mengaji ham nego. Boleh, mari. Tak, paling tidak kita boleh buat ham nego. Boleh cerita ham nego. Nak tanya semaya batas sah ke apa ni? Hak tinggi-tinggi. Kalau hak tepuh kulit laki puas tu, boleh lah raya. Itu pun tak su. Tak su. Hadis mana? Bapa mazhab tu tak batal.
Tak boleh royak tak? Tak tahu. Tanya Dr. Nik. Dah, keadahnya. Memang kita tahu ni, bukan bidang kita. Amba ngaji pun bobo cukup makan. Hak bahagia tu. Setakat tepuh kak, ambil air semaya setakat ni. Kalau dia tanya kita, nah mana ni? Nah mana? Imam Syafi'i kata lagu mana? Kalau Imam Hanafi kata lagu mana? Pakai dak dah surah. Bukan bidang. Jadi apa nak minta supaya ini kita bicara. Lepas ni kita nak minta pak pandangan bala. Apa nak minta? Buat kita tolong bimbing. Dia cari rakan niaga. Orang zaman dulu kata niaga ni kena susuk rahsia. Rahsia, niaga ni rahsia. Mati kita tak pakai mati dengan rahsia-rahsia tu. Zaman lah ni tak boleh dah. Kalau kita boleh buat baik-baik, comel, kita ajak dia mari aku nak ayat kamu, buat lagu ni, kuih ni, jadi sedap. Dia tidak bubuk pasal dia. Orang zaman dulu, orang kita, tok-tok guru silap, dia ambil petua tu lah. Tak boleh ajar semua ilmu ni. Anak murid katak kita. Oh, barang tu tak boleh pakai dalam ni. Dunia ni luar, rezeki Tuhan pun banyak. Kalau kita ajar semua kat orang, dia buat sedap pada kita, dia pergi jual lain, dia jual kat tu, kau jual mana, hak kita tidak kurang. Sebab pada kita ada dua. Duit kita sah, pahala kita sah. Betul berkali Tuhan kurang duit kita daripada 100 kepada 90 ya, tapi Tuhan lebih ke kita, hak sepatut kena kecil mani, tak kena kecil mani. Atas pertolongan kita kepada orang tadi. Kita kena yakin benda ni. Ni duk nampak pitih. Oh dia tu nego pulak kak. Tak boleh lah pitih kita. Ambil dia lah pelanggan kita. Betul hak pelanggan. Tapi hak Tuhan selamatkan kita bawa kereta tak aksiden ni, kita tak nampak. Kita tolong dia lah. Royak resipi ke dia lah. Maka Tuhan akan selamat kita daripada kemalangan jalan raya. Maka Tuhan selamatkan anak kita daripada kena dadah. Maka Tuhan selamatkan kita daripada balah laki bini. Kita tak perasan kita tolong orang tu. Sebab kita tengok dunia ni hanya dari sudut material. Sebab tu Islam mengajar kita tengok material, tengok spiritual, tengok bahagian roh kata. Kepada kita yang telah mula perniagaan, amat harap sangat supaya bimbing orang. Heret mari dekat kita. Mari aku nak ajar kamu. Mari aku nak royak. Mari ni pengalaman aku. Kena belajar di lagu tu supaya hidup buat kita niaga. Di Kelantan ni orang Islam Melayu 93%. Orang bukan Islam Cina kebanyakannya ada 7%. Tapi ibu bapa tak ada kedai Melayu ni hak besar. Adalah roti bakar pok mie tu. Torok duduk lagi. Torok duduk lagi. Bagus dah. Dia menjadi cabaran kepada kita. Apa roti daripada Perak mari jual di Kelantan? Payah nak buat. Betul payah. Tapi kita kena buat. Kena ada semangat. Kena bimbing orang. Kena royak kat orang. Mari mu jual roti aku. Mu boleh 50 ya sehari. Mari. 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 Orang tak save peringkat awal. Sebab tu kita panggil. Kita nak membudayakan. Memang orang Melayu ni tak ada cerita lain. Buat-buat kita sejak mula lagi. Jadi DO, jadi Kani ni bahagian Melayu. Orang putih buat. Nego ni kena Cina. Kita dah ikut, dah telah barang-barang lagu tu. 50 tahun dah kita merdeka ni. 50 tahun dah. Dan kita boleh rasa. Kita sebagai peniaga kita boleh rasa. Yang terima kasih banyak kepada agensi-agensi. Kita ada 20 syarikat yang duduk tolong kita buat kerja learn. 20. Ya, 20 syarikat. Macam-macam. Yang ketiganya, kita lakukan sebab masa. Kita harap akan ada dari setiap satu don. Setiap satu don, kita ada seolah-olah kita nak ikhtiar. Dan kita dah balik ke don, bicara dengan Tok Wakil, bicara dengan pemimpin setempat.
kita nak tempatkan biar ada sekurang-kurang pun setengah hektar satu kawasan untuk buat kita pakak pergi bina, pergi pakak tupai untuk buat kilai kita, untuk buat kuih kita. Amo tak say dalam ni, amo sebut mawar lah, sebab mawar amo kena mensohor sikit bahagian karipak ni, tapi saya tak buka kedah. Tak ada kali dah. Nah, pasal buat sorang lah tu. Kita buat sorang tu. Kita tak say, bukan tak say ni tak say, jangan. Tak say ni kalau boleh, kita kena pindah daripada rumah kepada tempat yang sesuai. Sebab rumah ni kan, kalulah kita pening kepala, kita serabut dah tak say dah orang hidup menumbuk rumah kita. Kok. Kitanya pening. Tak say dah. Kita ada privacy. Masa anak kita kelik, hak duduk Amerika, hak duduk England, hak duduk Johor, hak duduk kelik. Tak kira lah kita nak suruh orang duduk buat, duduk gaul kuah, duduk buat iti karipak. Kita nak pindah, nak bina, nak pergi, nak ada setepak. Dia hak ni kita nak suruh pakak buat kita dalam dun. Dalam dun, pakak cari, sewa tanah. Kalau tak ada hak sendiri. Kalau ada hak sendiri, pakak sendiri. Bersama dengan wakil rakyat untuk kita bina tempat. Sebab model kita ada dah. Amba 2 tahun kita terah buat. Dan kita terah buat. Pelbagai agensi. Dengan bantuan pelbagai agensi kerajaan dan juga individu. Amba terah buat di Pulau Condong. Untuk sampel ni. Kita panggil untuk contoh kita. Terah semati. Piti derma pun kita kutip. Amba kutip piti derma. Kutip derma dengan ramah beli tanah. Hasil dia kita akan beri kepada anak yatim dari Pulau Condong. Kutip piti derma. Minta. Ada hak minta dengan Jabatan Pertanian. Ada hak minta dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Nak buat contoh je. Sekadar nak buat contoh. Dan alhamdulillah ni hamba berasa boleh buat jadi model. Terbaru ni kita beri kepada koperasi wanita muslim macam. Dia buat meatball. Dia buat 2 meatball. Tapi kedai Pulau Condong nampak tutup lagi pagi ni. Tidur lah tu. Ni ada tidur. Tak agak duduk. Amoyak dah. Kata main tidur lebih. Tak agak duduk. Tidur sikit ya. Bangun. Wah. Tapi kita buat. Kita cuba buat. Dan insyaAllah menjelang Ramadan ini, Jabatan Pertaniannya telah letak situ satu untuk buat dia panggil pusat pengumpulan produk. Pusat pengumpulan produk. Nak kumpul semua hak ada ni pakat pergi tinggal. Hak boleh tahan lama. Hak tahan mentah jangan pergi tinggal lah. Sebab tu kita nak suruh hak buat kek dia kena jadi frozen. Karipak kena frozen. Tengok pergi goreng-goreng letak situ. Tak pergi esok masa tak laku. Letih kita nak mengata. Hak boleh frozen, hak boleh sipar. Ini di antara jenis-jenis niaga hak kita tahun ni. Jadi kita nak minta supaya bicara dalam kawasan, bicara dalam tempat kita, nak kumpulkan supaya mudah benda. Kalau kumpul gitu, hamba ada fikir sikit untuk jalan industri. Nak buat jalan gila ke tempat kita, boleh. Ni nak buat jalan gila ke rumah kita, nak ayat industri, polusi. Dia nak pergi mengesah jalan industri di rumah Mak Wan. Contoh ni Mak Wan. Dia kata ya kayak mak jalan industri rumah Mak Wan ni. Wak lolo. Kalau ada satu tempat jalan industri kampung Goni, situ ada orang jual goreng pisang, situ ada tempat orang buat karipak, situ ada tempat orang buat awah. Jadi kita boleh pergi. Nampak industri. Amba ada lagi pitih ngamba 300,000 lagi. 3 ke 400,000 lagi. Nak solar jalan ke kawasan industri. Lala ni. Kalau ada hak mari hari ni rakyat ni kawasan industri rumah dia. Tak boleh lah. Tapi kalau ada cakap je pasal industri, insya-Allah maka bicara dengan elektronik dengan jabatan kuasa hamba, kita lulu pergi street 40,000 sekali lulu. Tak apa sebab kita nak bina. Kita nak bina. Tapi kalau tak ada tempat hak toko lagu tu, kaji anak tulu pun tak ada.
Tak, sebab kerajaan dia tolong, dia ada kaedah-kaedah dia menolong tu. Kalau tidak banyak penyelewengan berlaku. Dia nak tutup benda tu dia kena jelas. Kena jelas. Ada tepat. Hamba rasa itulah 2-3 benda daripada hamba untuk kita bentangkan, dan kita akan bincang selepas daripada ni. Dan kita akan bincang selepas daripada ini untuk memajukan lagi industri dan perniagaan kita. Industri dan perniagaan kita. Convention ni popular dah buat kita dah. Sajalah kita pilih, kita mesyuarat, kita kata kita tak convention. Mengapa dia tak tahu. Doktor Nick lah boleh banyak mengapa dia convention. Sama-sama nak bukti situ. InsyaAllah kita boleh bicara. Lepas ni kita bersama, kita bicara pula. Speaker ada tu, mikrofon bawah. Cedek untuk kita bicara. Tujuan kau dia nak suruh gerakan berdikari kita ni menerajui kejayaan. Hal tu kita nak suruh menerajui kejayaan. Lama dah kita bicara. Jak malas mari lah. Mari sehari. Hari ni bicara pula. Malah kita buat lagu nak suruh orang dengar. Lagu berdikari juga. Berdikari saja trik ni. Dan insyaAllah ada hasilnya selepas daripada ini. Terima kasih. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.